Assalamualaikum guys. Sekarang ni kita random je ni. Aku pun buat video apa? Setup ni semua. Meja pun bersepah. Aku macam kena buat reaction ni. Aku ni dah terlambat ni. Dalam sejam yang 2 jam yang lepas Avengers Doomsday dah keluar trailer guys. Jom kita tengok. 1 2 3. Something's coming. Okay. Something we may not be able to deter Mr. X. before this day is done. Kan ada leak tu kan. Dia punya trailer ni macam lebih kurang leak. Dr. Doom tu. I've fought many warriors in my time. You're far stronger than all of us put together, and they died. They died facing enemies and threats that scared me far less than this one. Everything that they sacrificed will be for nothing if we do not stand together. Tapi Fantastic Four yang Presume nothing except this. If you return. dia ada vibe macam Infinity War punya trailer. And sisters. Kan. So Cyclops. Mark my words. Dia tahan guna satu tangan je. A miracle. A miracle. Okay, aku sempat ni yang orang kata ada Steve Rogers tu. Hey pal. It's not possible. Goosebumps ya. Weh, dah lama aku tak rasa excited untuk Marvel punya filem macam ni. Hey. Doomsday. Alright guys. So korang rasa lah kan, Doomsday kali ni adakah akan menyelamatkan Marvel punya Cinematic Universe? Sebab before this, lepas je Spider-Man No Way Home, aku rasa dia dah turun. Ant-Man and Quantumania of Jeddah semua tu tak best. Betul adalah beberapa filem yang okey sikit macam Doctor Strange, Multiverse of Madness, Deadpool Wolverine. Lepas tu apa tu? Sanchi boleh lah, tapi dia tak dapat the vibe macam Marvel yang lama tu. Tapi this one dia macam aku tahu excited sebab yelah OG karakter banyak ada kan. So yeah. So you guys, apa yang you guys rasa, apa yang you guys punya expectation untuk Avengers Doomsday yang akan datang ni? So korang boleh komen and jangan lupa subscribe guys.